let's go. Hari kita sewa motor. So inilah suasana dia Pulau Redang pagi antara perkara-perkara favourite saya. Kalau pergi mana-mana tempat pagi-pagi mesti saya keluar, ambil vibe kampung, ambil vibe kat tempat yang baru. So untuk rekening kesihatan Pulau Redang. Dan dalam perjalanan motor sini ke kampung tu kira-kira kasarnya dalam lebih 5 minit, bawah 10 minit lah kalau naik motor. Maksudnya tuan-tuan boleh tengok sendiri lah kalau tak apa jauh ni lah. Bukan jauh, kira nak bagi tahu tak sesuai lah kalau nak jalan kaki kan. Bayar taksi, naiklah taksi. Kampung baru ke Pulau Redang dalam 3 km. Itulah saya kata. Kalau sana tu ini dia punya PJT. Ya, inilah suasana dia. Okay. Ni kedai-kedai yang ada kat sini kita buka lagi lah. Ini apa ni? Pusat Pembelian Pendidikan Negeri Terengganu. Kita explore apa yang ada kat sini. Ni orang kampung kat sini nak pergi kerja semua. So jalan terus dalam 3 km. Ni sampai dekat motor. Okey. Ini kat saya sebelah ni hot tadi. Okeylah. So kita terus je, nanti saya akan tunjukkan dekat kampung tu.